Kitab perubatan, bab tidak diturunkan Allah satu penyakit melainkan diturunkan untuknya penawar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, sebenarnya tidak diturunkan Allah satu penyakit melainkan diturunkan untuknya penawar. Tidak Allah SWT turunkan penyakit melainkan diturunkannya untuk penyakit itu penawar. Mana setiap penyakit ada ubat. Tak ada penyakit, tak ada ubat. Cuma tak ada ubat tu bukan tak ada. Kita tak jumpa, kita tak tahu. Boleh jadi dia duduk depan kita je, tapi kita tak tahu. Tidak tahu ubat satu, ataupun tahu tak kena cara merawat. Boleh jadi salah kelebih boleh ubat, salah kurang, tak cukup dos orang kata, tak cukup hari dia selama mana kena amalkan. Itu pun boleh jadi berlaku. Tak kena cara lah. Tapi kalau kena cara, boleh sembuh penyakit itu. Ini kepercayaan kita orang Islam. Oleh kerana kepercayaan ni mendorong orang Islam ni sepatutnya dia kena cari usaha. Bila begitu, kena mengaji lah secara khusus. Bidang perubatan ni sangat luas, terutama sekarang ni maju dalam macam-macam aliran, sangat luas. Terutama orang yang khusus bahagian tu dah sepatutnya kalau dia tu mempunyai kemampuan yang tinggi, kalau boleh banyak bidang masuk. Sepuluh ngaji agama, sepuluh ngaji benda-benda lain lah juga. Jangan seperkara hadis saja misalnya. Fiqh kata, barulah gabung semua tu, barulah kemah. Kalau tidak ada gabungan beberapa ilmu, beberapa aliran yang tak kurang kemah. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu, kita bekerja sama, pakak-pakak lah. Maksudnya nak ubat orang sakit. Sebaik-baiknya cuba bincang, tukar-tukar fikiran. Barulah pesakit-pesakit orang ramai ni tidak menjadi mangsa. Adapun dari segi kepercayaan kita, iaitu setiap penyakit mesti ada ubat, ada penawar. Di sini disebutkan penawar, syifa. Kita selalu terjemahkan setiap penyakit ada ubat. Ada juga dalam hadis tu lafaz dengan lafaz dawa, ubat. Tapi hal lebih banyak dia sebut syifa. Syifa tu apa makna? Syifa tu maknanya sembuh betul. Itu maksud syifa. Dawa ada ubat, tidak semesti ubat tu menyembuh betul. Boleh jadi dia sekadar hanya menahan saja sakit tu, ataupun memendakkan sakit. Boleh jadi sekadar tu, tidak menghilangkan betul. Nak ayatnya Allah SWT buat ada sakit, ada penawar. Penawar tu maknanya hilang terus, tak ada kesan sampingan. Hak tu hak nak. Ini konsep Islam. Bila sebut syifa, mana penawar? Penawar tu bila sembuh betul, tak ada kesan sampingan. Hak tu hak nak, baru tercapai maksud. Kalau semata-mata nak bui ubat, orang pergi kat kita bui ubat, lepas tu sembuh lah dia, lepas tu sakit kepala pula, lepas tu sibuk besok pula, lepas tu lelah pula, kaji-kaji kesan samping dengan ubat kita bui dulu. Tu tak tasih lagu tu, tak berjaya lagi sebenarnya, tak sampai maksud yang dikehendaki lagi. Kalau begitu, hak naknya segala-gala penyakit yang ada dulu pun boleh hilang, satu demi satu hilang. Hak tu. Perkara seterusnya ialah Allah SWT tidak menurunkan penyakit melainkan diturunkannya penawar. Penawar ni bagi datang ke? Ia dikata waktu turun. Setengah ulama mengatakan menurunkan di sini maksudnya mengadakan. Tidak diadakan Allah satu penyakit melainkan diadakannya juga penawar untuk penyakit itu. Maksudnya Allah SWT mengadakan. Lepas tu yang sebut turun tu, yakni Allah SWT memerintahkan malaikat-malaikat untuk menguruskan urusan. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur penyakit-penyakit dan ubat-ubat. Ada malaikat. Setiap kejadian Allah SWT dalam kerajaannya ni, begini-begini berlaku macam-macam. Hak ni masalah rezeki, hak ni masalah ni. Dia ada malaikat tu di sebalik. Dia ada malaikat di sebalik. Allah SWT nak buat sendiri pun boleh, tetapi dia nak ajar kepada kita cara mentadbir ni yang paling baik, iaitu melibatkan semua. Kalau Allah SWT melibatkan malaikat lah dalam beberapa perkara yang sudah ditentukannya, maka kita lebih-lebih lagi lah hak kurang ni bekerja sama, kena bagi tugas. Allah SWT menurunkan malaikat, yakni memerintahkan supaya malaikat atur semua. Dia bukan saja ni berlaku di sebalik hak zahir. Kita tengok ada kuman tu, ada virus itu, ada macam-macam terpunca penyakit. Dia mari mana nak jadi gitu? Zahirnya kita kata sebab kotor lah, sebab ini lah, sebab makanan tak kena lah. Zahir di sebalik tu lagi
Macam mana benda yang kecil tu boleh berperanan, boleh jadi kesannya begitu besar, bahayanya begitu meluas kepada manusia, macam mana tu? Seolah-olah macam kumai-kumai, tahu pula dah. Begitu juga virus ni, nak pergi serang orang tu, nak pergi serang orang ni, kena orang tu, ni tak kena pula. Pergi tempat tu, pergi tempat ni, macam mana jadi gitu? Walaupun kita kata dia ada kaitan dengan sebab-sebab zahir, tapi dia sebalik tu peranan malaikat. Serupa dengan hujan lah, serupa dengan hujan, serupa benda-benda lain juga. Sini hujan, sini tak hujan, tapi rata kena berlaku. Macam mana pada masa tu hujan situ, pada masa tu tak hujan situ? Oh, kalau nak fikir hak tu memang rumit lah. Itulah Allah SWT mengatur semua. Allah SWT mengatur semua. Seperti mana dia aturnya hujan, dia aturnya juga penyakit untuk menguji manusia. Liyabluwakum ahsanu amalah, untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Allah SWT menjadikan mati dan hidup. Bapa Allah SWT buat mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalannya. Amalan yang berkait dengan akhirat, dia berkait dengan hidup mati juga. Sebelum mati, ketika hidup tu ada faedahnya, baik ke buruk ke. Nak tengok siapa yang lebih baik. Hak tu Allah SWT hak paling cemerlang, paling baik. Begitu juga semasa hidup ni, nak boleh ke mati tu dia sakit, dia begitu gini macam-macam lah. Nak tengok siapa yang lebih baik amalan, kerja dia. Nak tengok kalau doktor, nak tengok siapakah yang lebih berjaya, paling berjaya. Apa dia yang dia buat. Mengikut agama kita, dia ajar nak tengok kita buat setakat mana hak boleh, setakat mana yang kita mampu lah. Lepas tu Allah SWT bagi ganjarannya dalam bidang masing-masing. Nak uji, adakah kita hanya sekadar mengaji perubatan, nak jadi doktor, nak buka klinik, sekadar tu saja, seseolahnya macam suka mengambil kesempatan daripada orang-orang yang sakit, boleh pitih kita, adakah sekadar tu? Kalau ke mana? Nak uji lah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, siapa di antara kamu yang paling baik amalan. Allah SWT Maha tahu. Allah SWT Maha tahu. Jadi dengan sebab itu kena molek lah. Paling baik dalam bidang masing-masing. Hak berkait dengan hidup mati. Kadang-kadang allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati Allah SWT buat, tapi ada sebab. Kadang-kadang orang tu tak patut mati lagi, kena kira mengikut hukum sebab musababnya Allah SWT buat, tapi kerana kecuaian kita, amal kita tidak baik, ilmu kita tidak cukup, mati kawan tu. Kena beringat. Mana yang kita tengok lah, banyak berlaku. Maknanya kena beringat lah, kena beringat. Tak ada pasal-pasal kena injection, pada tu habis hitam tangan, kena kerak tangan. Buat apa silap kita? Tidak ada ahsanu amala saat ni. Dengan sebab itu kena beringat. Terusnya Allah SWT tidak turunkan penyakit, melainkan diturunkannya penawar juga. Ada penawar. Penyakit ni macam-macam lah pula. Da'an dia sebut. Penyakit, apa-apa penyakit. Luah, apa-apa saja penyakit. Itu makna da'an, melainkan ada penawarnya. Dalam hadis yang lain disebut kecuali mati. Kecuali mati. Hak tu tak boleh. Tak boleh ubat. Hak lain boleh ubat belakang. Gila ke, sopak ke, kusta ke, apa saja. Hak tak jumpa lagi. Sekarang ni AIDS ke, ataupun apa-apa saja. Ada. Tak jumpa lagi. Itulah Allah SWT nak uji. Dalam bila-bila dia uji tu, banyak pula faedah kepada manusia. Sementara hidup di dunia ni, banyak faedah. Ada bahagian kajian, ada bahagian cari ubat, ada bahagian penyelidikan ni. Kalau kita tengok dalam satu hospital tu macam-macam bahagiannya. Bahagian kaji darah, bahagian kaji penyakit. Masing-masing boleh menampung kehidupan keluarga dia pula. Allah SWT boleh buka pintu rezeki macam-macam caranya. Allah SWT buat ni daripada dia tu. Jangan kita ingat ni syaitan kau buat dah kau penyakit ni. Dah Allah SWT belaka. Sihat Allah SWT buat juga. Sakit dia juga. Untuk nak uji, nak tengok banyak faedahnya untuk kita sementara hidup di dunia ni. Di sebalik hak tak molek tu ada hak molek, tetapi hak tak molek tu tak banyak sangat sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesukaran itu ada kesenangan. Susah tu hak tak sedap ni, hak tak molek ni, hak sakit, hak gapo ni tak banyak. Hak senang, hak mudah, hak sihat, hak suka, hak tu lebih banyak. Sebab kita tengok orang sakit, hak cacat tak ramai. Tak banding dengan hak tidak cacat. Supaya juga hak sihat dengan hak tidak sihat dalam hospital. Ramai lagi hak sihat. Allah SWT buat kalau ada sikit sebanyak memang untuk membina hidup kita. Membina hidup kita. Kalau tidak ada perlombaan, tidak ada pencarian, tidak ada cabaran. Bila tidak ada cabaran, manusia tidak akan berusaha. Tidak akan berusaha, tidak akan mengkaji.